10,000 tuan-puan ada cash money, simpan selama 2 tahun contohnya. 2 tahun. Ni tuan-puan masuk ASB, ni tuan-puan melabur ataupun simpan atau tukar ataupun bekukan tuan-puan punya kata duit tu kepada simpanan emas. Macam tu. Okey. Tuan-puan ada 10,000 selama 2 tahun, tuan-puan pegang emas tu sama ada tuan-puan masuk dalam ASB ataupun masuk dalam emas. Emas atau public gold lah. Okey. ASB kita tahu dia punya dividen dia. Dividen untuk tahun lepas 2024 punya adalah sebanyak 5.75 tuan-puan. 5.75. Untuk MAH tak ada dia punya dividen. MAH ada dia punya kenaikan, kita average untuk 10 tahun ke belakang ni kenaikan MAH adalah sebanyak 10% lah. Ini 22.9 ni untuk tahun 2024 je tuan-puan. Jadi di average sekarang untuk 10 tahun ke belakang ni dia lebih kurang dalam kenaikan dia. Kenaikan adalah sebanyak 10% tuan-puan. Average lah, secara purata. Okey, kita tengok pula inflasi. Oleh kerana ASB kita simpan, simpan dalam bentuk duit ataupun wang fiat kita panggil. Dia tak dapat tidak wang kertas akan berlaku inflasi terhadap kita punya duit tu tadi tu. Anggaran inflasi dalam anggaran inflasi dekat kita punya duit dalam Malaysia ni dalam lebih kurang dalam 2% hingga 4%. Contoh kita ambil sini adalah sebanyak 3% lah untuk setahun. Untuk emas, kalis inflasi kosong. Tak terlibat, tak ada lah spread. Okey, spread bagi emas. Okey pula dia paling tinggi adalah dalam 9% tuan-puan. 9%. Okey, kita tengok untuk tahun pertama. First year tuan-puan ada RM 10,000 tadi. RM 10k. Selepas tahun tuan-puan akan dapat dividen 5.75%. Okey, jangan lupa kita kena tolak juga dengan 3% kita punya inflasi tadi tu. 5.75 tolak dengan 3%. Okey, berapa dia dapat? Dia dapat dalam lebih kurang dalam RM 10,275. Ini selepas tolak pada inflasi tadi 3%. Walaupun kita dapat kita punya dividen 5.75, tapi tuan-puan pada tahun tu setiap tahun tuan-puan kena tolak juga dia punya inflasi. Untuk second year pula, second year bagi ASB tuan-puan simpan pula. Okey, tuan-puan ada duit tadi tu sama, tuan-puan dah untung dah sebanyak 275 tadi ni. Untuk tahun kedua, tuan-puan tengok sini dah tuan 5.75 tadi, 5.75 tolak dengan 3% tadi. 3% tu jangan lupa tu ada inflasi tuan-puan. Inflasi. Okey, dah agak 10.275 kali dengan 5.75 tolak 3% adalah sama dengan 10,000 RM. 10,557. Okey. Habis takat tu. Ni selama 2 tahun tuan-puan ada duit 10,000, tuan-puan masuk duit tuan-puan dalam ASB. Tengok pula untuk emas. Untuk first beli okey 10,000. 10,000 tuan-puan boleh beli kalau dalam anggaran untuk 10,000 kalau tuan-puan bahagi hari ni 10,000. Tuan-puan boleh beli emas banyak 20 gram tuan-puan. Seharga hari ni RM497 1 gram hari ni. Tuan-puan convert atau tukarkan duit tuan-puan tu kepada emas 20 gram. Okey. Selepas pada 1 tahun kenaikan anggaran untuk kenaikan bagi emas 999 adalah sebanyak 10% tuan-puan. Ini adalah purata untuk 10 tahun ke belakang tuan-puan. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan juga, emas tak termakan oleh inflasi seperti mana inflasi oleh duit kertas tadi tu. Inflasi ni ibarat macam kuasa beli tuan-puan tu dah berkurang dah sebanyak 3% setiap tahun. Contohnya tuan-puan ada 10,000, dia berkurang sebanyak 3%. 3% ni kalau 10,000 dalam RM100, tuan-puan dah betul nilai tuan-puan dalam bank tuan-puan tu ada 10,000, tetapi pada hakikatnya tuan-puan dah kerugian dah sebanyak RM300. Bermakna kuasa beli tuan-puan tu dah berkurang dah RM300 dan tuan-puan hanya ada 9,700 je. Sebab oleh kerana inflasi tadi ni. Inflasi ni tuan-puan kalau tuan-puan nak tahu memang wajib berlaku daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu barang akan sentiasa naik. Lepas tu okey, kita balik kepada emas tadi lah. Untuk emas tadi tak ada inflasi. Okey, tengok tadi untuk untuk selepas 1 tahun tuan-puan dapat kenaikan sebanyak 10% tadi. 10% bermakna tuan-puan lah tambah 1,000 sebab dia 10%. Okey, untuk tahun kedua pula, 11,000 kali pula dengan 10% tadi, tuan-puan akan 121,000. Okey. Kita tengok sini pula dari segi ROI tuan-puan. ROI bagi tuan-puan kalau simpan dalam ASB, kita tengok sini RM 10,557 kita tolak dengan 10,000. Kita bahagi dengan 10,000 kali dengan 100 sama dengan 5.57%. Okey, kita tengok pula untuk ROI bagi emas dalam kita simpan adalah sebanyak 10.11%. Keuntungan perbandingan di antara tuan-puan simpan duit tuan-puan ke dalam ASB dan juga tuan-puan simpan duit tuan-puan dalam emas atau pertukarkan duit tuan-puan ke dalam emas lah.